Lagi kes mengenai gajah mengamuk. Kali ini sang belalai memijak sebuah kereta di Jalan Raya Timur Barat. Difahamkan ketika gajah melalui di tengah jalan, kereta mangsa tiba-tiba berhenti menyebabkan kereta belakang membunyikan hon. Gajah yang terdengar hon tiba-tiba mengamuk memijak bonet kereta. Awak. Terima kasih. Saya tak boleh undur, payah motor ni. Bagi dia tenang kan? Oh. Kawanan di depan ni. Lambat sikit lah. Tak masuk kau. Lambat sikit tu. Bukan selalu macam ni. Biasa kejap je. Dia ramai lah. Kalau dia seorang tak apa lah, biar tepi lah. Bagi dia makan. Makan kat dalam. Betul. Yang kena langgar itu kat mana? Depan lagi kot no? Seekor anak gajah mati dilanggar kenderaan dalam kejadian di Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik Jeli di Ipoh awal pagi Ahad. Kemalangan itu berlaku apabila dikatakan anak gajah terbabit mahu melintas laluan secara tiba-tiba mengakibatkan lori kontena tidak sempat mengelak dan melanggar anak gajah itu. Kalau dia mari buka sini lah, barang kita lagi. Oh ya kan, dia bagi sini. Try boleh kot. Dia kepala masuk dalam. Dia galik tu tak apa kot. Ha? Try sini. Tak ada lah. Aduh. Untuk dua kan. Tak tenang nak makan. Betul lah. Kalau dia masuk kepala dia tak nampak kita. Dia masuk kan. Entah lah. Itulah biasa memang tak makan masa ni. Tak makan. Kita keluar. Tak tahu mungkin pagar dia. Tunggu baru tak keluar. Main belah sini. Okay, relax. Tu buat dia. Alhamdulillah. Pergi dulu bang. Abang kereta. Why you turn?